Hi, it's me, Rose Nicotine. So hari ni Rose nak main Would You Rather atau Adakah Anda Sanggup? Ada burung putih besar boleh terbang jauh. Cincin, gelang, rantai ada loket. Question number 1. Boleh tahu bila seorang menipu atau orang takkan tahu bila menipu? Saya akan pilih orang tak tahu bila saya menipu. Senang hati saya kalau nak menipu banyak. Tak ada orang tahu. Next. Adakah anda sanggup mempunyai 3 tangan atau 3 kaki? Kalau boleh nak ada 2, tapi saya kena pilih 1 je kan? Kaki boleh tendang orang sekaligus 3 kali. Kalau tangan, tapi saya baik, so saya pilih tangan je lah. Tak ada keluarga atau tak ada kawan-kawan? Saya prefer tak ada kawan-kawan lah. Sorry kawan-kawan kat rumah. Saya pilih family. Sebab saya pun dah besar, buka mata, lahir-lahir pun ada family depan mata kan. So tak boleh lah kalau tak ada diorang. Nanti saya jadi anak daka. Adakah anda sanggup tidur dalam bangunan kosong atau tidur dalam hutan keseorangan? Saya akan pilih bangunan kosong. Sebab kalau dalam hutan lagi seram. Dah lah ada haiwan, ular, lipas, burung. Bangunan lebih safety kot, ada bumbung. So kalau hujan pun tak apa. Ya, adakah anda sanggup makan 200 ekor semut atau makan 20 ekor lipas? 200 ekor semut lah. Sebab kecil kan, tak ada rasa. Bagilah 400 ke 600 ke kalau dia kecil. Okey kot. Mungkin sedap kot. Adakah anda sanggup hilang telefon atau hilang kunci rumah? Hilang kunci rumah kot. Tak apa. Sebab saya sayang handphone saya. Handphone saya boleh tak gambar, buat video. Ada banyak galeri yang saya sayang. Tak apalah. Saya tidur kat rumah lain. Adakah anda sanggup mempunyai gaji yang tinggi tapi kerja you benci? Atau mempunyai gaji yang rendah tapi kerja yang you suka? I prefer gaji yang rendah tapi I suka. Sebab nak buat something tu kita kena enjoy, kita kena fikir pasal perasaan kita, bakat kita, kita minat. So kalau benda tu kita tak minat, kita tak suka, macam mana nak buat benda tu lebih baik? Tak kisahlah gaji sikit pun, tapi enjoy buat kan? Ya. Adakah anda sanggup makan fast food burger every night atau mi goreng mamak? Rose memang tak makan banyak pun, so tak apalah kot burger every night. Badan pun kecil kan? Okay, next. Adakah anda sanggup pergi wedding dengan Lokman Brodski atau Adib Alex? Susah nak buat jawapan. Saya pilih Adib Alex kot. Sebab dia nampak macam cool kan. Boleh berkomunikasi dengan dia. Dia buat muka biasa pun macam sakit hati. Saya rasa kalau saya pandang dia, muka dia. Ya, sebab dia nampak macam normal sikit daripada Lokman. Kalau Lokman Brodski tu takut dia menjerit-jerit. Brodski mungkin Kang tiba-tiba tengah relax kan. Wait. Saya takut lah. Sorry Lokman, kita kawan kan? Okey. Adakah anda sanggup jadi famous atau dapat jumpa dengan your idola? Mungkin jadi famous kot. Sebab kalau jumpa idola ni macam saya pun tak ada idola mana-mana pun. So kalau dapat jumpa idola setakat selfie, tu je lah kot. Lepas tu dah. Kalau jadi famous, banyak benda boleh buat. Boleh buat bisnes, boleh kenal ramai orang, buat kawan, jumpa orang. So mungkin jadi famous lah. Bukan cakap famous nak glamour je. Dari situ banyak poin-poin kita boleh pergi. Tapi kalau ada jawapan lain, saya pilih jawapan lain kot. Tak makan 2 hari atau makan benda sama untuk sebulan? Saya rela lah tak makan 2 hari. Daripada makan benda yang sama sebulan. Tak apalah, saya puasa lah untuk 2 hari tu. Adakah anda sanggup makan malam dengan Fatah Amin atau main bowling dengan Khairi Jamaluddin? Saya akan pilih makan malam dengan Fatah Amin kot. Even saya tak ada minat dia sangat, tapi saya tak pandai. Bowling berat. So saya macam tak apalah. Sebelum tangan saya patah, baik saya makan malam. Jika diberikan peluang untuk jadi someone for one day, nak jadi cantik macam Selena Gomez ke atau berkuasa seperti Donald Trump? Jadi cantik tu macam tak beri apa-apa efek pun, macam setakat cantik je tak ada apa-apa kot. Saya pilih yang berkuasa sebab senang lah nak arah orang, nak suruh orang buat apa, orang ni buat apa, orang ni buat apa. Aku tak buat apa-apa. Tak kisahlah aku buruk ke apa ke, tapi itu semua kerja kau, okey? Kau buat.
Alright, that's all. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel Her TV. And kalau korang nak tengok Insta Famous yang lain, korang boleh klik kat sini. And nak suggest Insta Famous mana-mana? Komen kat bawah ni, okay? Alright, bye!